Hai dan selamat datang. Tahu tak, bila kita dapat diagnosis autism, ia boleh rasa macam kita diberi satu peta yang sangat rumit tapi langsung tak ada kompas. Jadi, dalam perkongsian kali ini, jom kita bina kompas tu sama-sama. Kita akan ubah senarai pilihan sokongan yang mungkin nampak serabut dan mengelirukan tu menjadi satu panduan yang lebih jelas dan praktikal. Jadi, kalau anda atau mungkin anak anda baru je dapat diagnosis dan anda rasa terbeban, overwhelmed, percayalah itu normal. Memang sangat normal. Sebabnya, maklumat kat luar sana tu banyak sangat kan? Sampai tak tahu nak mula dari mana. Maklumat kita kat sini simple je. Kita nak uraikan kekusutan ni dan bagi anda satu titik permulaan yang betul-betul jelas. Okey, cuba bayangkan proses ni macam sebuah corong atau funnel. Kita akan mulakan dengan gambaran yang paling besar dulu, iaitu kategori-kategori utama sokongan. Lepas tu, perlahan-lahan kita akan tapis dan kecilkan skop sampai kita jumpa alatan dan strategi yang spesifik. Cara ni, insya-Allah, akan bantu susun semua info yang berterabut tu dalam kepala kita supaya ia jadi lebih senang nak faham. Okey? Jom kita mulakan. Baiklah, kita terus masuk ke bahagian pertama, jenis-jenis utama terapi. Sebelum kita nak pilih alatan yang sesuai, kita kenalah faham dulu kotak alatan tu sendiri kan? Maksudnya, kita kena kenal kategori-kategori besar ni dulu. Sebab inilah yang akan jadi tapak untuk semua perbincangan kita selepas ni. Yang best pasal jadual ni, ia ambil berpuluh-puluh jenis terapi yang ada dan susunkan jadi 4 kumpulan utama. Senang sikit nak nampak kan? Okey, pertama kita ada pendekatan tingkah laku. Contoh paling popular, ABA atau Applied Behavior Analysis. Ringkasnya, ia gunakan ganjaran positif untuk galakkan tingkah laku yang baik. Kedua, perkembangan. Contohnya macam Dear IR Flow Time. Yang ini pula fokus pada hubungan emosi, banyak guna kaedah bermain. Ketiga, pendidikan. Contohnya TEC. TEC ni lebih kepada pembelajaran yang berstruktur, banyak guna bantuan visual. Dan yang terakhir, social relational, yang fokus pada kemahiran bersembang dan bergaul. Jadi, bila kita faham 4 kategori asas ni, ia dah macam langkah pertama untuk kita mula melayari dunia sokongan autism ni. Okey, tapi ceritanya tak habis kat situ je. Sokongan ni bukan terhad pada 4 kategori tadi tau. Ada juga pendekatan-pendekatan penting yang lain. Contohnya, psikologi macam CBT atau terapi kognitif tingkah laku. Yang ni bagus untuk bantu uruskan anxiety. Lepas tu ada farmakologi, iaitu ubat-ubatan untuk simptom-simptom tertentu. Ada juga yang complementary, macam terapi muzik atau berkuda. Menarik kan? Dan semestinya gaya hidup, pemakanan, tidur yang cukup, cara urus stres. Sebab tu pelan sokongan yang betul-betul mantap selalunya akan gabungkan beberapa elemen ni sekali. Tujuannya untuk sokong individu tu secara menyeluruh dari segi minda, fizikal dan juga emosi. Kita masuk bahagian 2, cabaran biasa dan macam mana nak selesaikannya. Okey, cukup dah kita cakap pasal teori. Sekarang, jom kita tengok macam mana semua kategori yang kita bincang tadi boleh diterjemahkan kepada alatan praktikal. Alatan yang kita boleh guna untuk tangani cabaran-cabaran harian yang biasa kita dengar. Cabaran pertama yang sering kita dengar, halangan komunikasi. Bagi individu yang tak boleh bercakap atau sangat kurang bercakap, ini memang satu cabaran besar. Jadi, apa penyelesaiannya? Di sinilah teknologi datang membantu. Contohnya macam peranti AAC atau Augmentative and Alternative Communication. Ia boleh tukarkan gambar atau teks kepada suara. Ada juga sistem macam PECS, iaitu Picture Exchange Communication System. Alatan-alatan macam ni, ia bukan sekadar alat. Ia betul-betul memberikan suara kepada mereka. Seterusnya, peralihan. Tahu kan nak beralih dari satu aktiviti ke aktiviti lain, contohnya dari masa bermain ke masa makan, ia boleh jadi sangat mencabar. Tapi ada penyelesaian yang sebenarnya agak mudah. Benda-benda macam jadual visual yang tunjukkan apa aktiviti seterusnya atau guna timer untuk bagi amaran, ini semua boleh buat perbezaan yang sangat besar. Kenapa? Sebab ia bagi satu jangkaan. Bila dah tahu apa nak jadi, rasa risau tu pun akan berkurang. Dan macam mana pula dengan sensitivity barrier atau sensory overload? Bagi ramai individu autistik, dunia ni boleh jadi terlalu bising. Bunyi, cahaya atau sentuhan yang biasa bagi kita boleh jadi sangat melampau bagi mereka. Di sinilah alatan praktikal memainkan peranan. Fon kepala yang senyapkan bunyi bising atau selimut pemberat yang bagi rasa tenang dan selamat, semua ni bantu mereka kawal persekitaran, elakkan rasa terbeban dan menjadikan dunia ni tempat yang lebih selesa untuk didiami.
Okey, kita ke bahagian 3, membina sistem sokongan anda. Dengar ni, terapi tu memang penting tak dinafikan, tapi ia cuma satu kepingan puzzle. Sokongan yang betul-betul berkesan, ia melibatkan pembinaan satu ekosistem yang lengkap di sekeliling individu tu dan juga keluarga dia. Poin paling penting kat sini, anda tak keseorangan dalam perjalanan ni. Cuba tengok senarai ni. Ada program latihan untuk ibu bapa supaya kita pun ada alat yang betul. Ada kumpulan sokongan untuk kita kongsi rasa dan pengalaman. Ada sokongan di sekolah melalui IEP atau rancangan pendidikan individu. Malah ada penjagaan respite untuk penjaga. Sebab penjaga pun perlukan rehat kan? Jadi membina rangkaian sokongan ni bukan saja untuk anak kita. Ia juga untuk menjaga kesejahteraan kita sekeluarga. Baiklah, kita dah sampai ke bahagian 4, laluan unik anak anda. Dan yang ini boleh dikatakan prinsip yang paling penting. Ia macam kunci yang akan ikat semua yang kita dah bincangkan tadi dan pada masa yang sama membuka pintu kepada satu pelan sokongan yang betul-betul berkesan. Ini dia poin utamanya. Setiap individu dengan ASD adalah unik. Jadi rawatan harus disesuaikan untuk memenuhi keperluan khusus mereka. Apa maksudnya? Maksudnya, tak ada satu pun penyelesaian ajaib yang sesuai untuk semua orang. Autisme ni satu spektrum yang luas. Jadi matlamat kita bukanlah nak cari satu rawatan terbaik di dunia. Sebaliknya, tugas kita adalah untuk jadi macam seorang detektif. Kita bekerjasama dengan profesional, kita perhati, kita belajar dan kita cuba cari apakah gabungan sokongan yang paling unik dan paling sesuai khas untuk kekuatan dan keperluan anak kita sendiri. Dan selain daripada memastikan plan itu unik, masa juga sangat kritikal. Kajian demi kajian dah tunjukkan benda yang sama. Lagi awal sokongan itu dimulakan, lagi besar impak positifnya pada kemahiran dan kualiti hidup mereka untuk jangka masa panjang. Jadi, nasihatnya mudah. Jangan tunggu. Jadi, kita dah lalui satu perjalanan kan? Kita bermula dengan gambaran besar, kemudian kita tapiskan kepada alatan-alatan praktikal, dan kita faham betapa pentingnya sistem sokongan dan plan yang unik. Semua ni membawa kita kepada satu soalan terakhir. Soalan untuk anda. Dengan semua yang anda dah tahu sekarang, apakah satu langkah pertama yang anda rasa anda boleh ambil, mungkin hari ini juga, untuk mula membina plan unik untuk anak anda?